Satu ayat Al-Quran yang kita nak kongsi hari ini, dia berkaitan dengan Allah memeluk seseorang itu tuan-tuan dengan ayat ini. Dalam surah Al-Imran, ayat yang ke-139, Allah bagi tuan-tuan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu berasa lemah dan janganlah pula kamu berasa bersedih, sebab kamu paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala in kuntum mu'minin, kalau kamu adalah orang-orang yang beriman. Maka sekiranya kalau kita ni adalah orang yang beriman, teman, kita tak perlu rasa kita ni sedih, kita tak perlu rasa diri kita ni lemah, kerana sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman tu sedih, Allah akan bersama dengan dia, akan memberikan dia kegembiraan. Maka kalau orang itu berasa berat, andai kata kalau dia beriman, maka Allah akan ringankan beban dia. Semestinya semua yang Allah takdirkan semuanya adalah perkara yang baik, dan kita menghampiri kepada bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Ramadan. Moga-moga Allah menggandakan segala ibadah yang kita laksanakan sebelum ini dan seterusnya akan datang, dan moga-moga kita diredai dan dirahmati oleh Allah SWT sentiasa dunia dan akhirat. Tuan-tuan, jangan sikitkan amalan, tapi tambahkan amalan dengan sebanyak-banyak mungkin, kerana kita berada di dalam era tetamu bersama dengan Ramadan.